Hai Mimi, lepas tu macam mana nak cakap saya suka dalam bahasa Arab? Tak kira lah saya suka apa pun, tapi saya suka. Kalau saya suka, kau kena cakap uhibbu. Uhibbu, lepas tu letaklah apa yang kau suka. Uhibbu al-qira'ah. Saya suka membaca. Oh macam tu, ana uhibbu. Lepas tu macam mana nak cakap saya sakit dalam bahasa Arab? Saya sakit. Lepas tu saya sakit, senang je. Saya sakit, kalau kau perempuan, ana maridah. Kalau kau kena letak ana lah kat sini sebab marid tu kata kerja saja kan. Ana maridah. Saya sakit. Kalau kau lelaki, ana marid. Ana marid. Oh, kalau sakit, marid ya. Ataupun maridah kalau perempuan. Ana maridah. Betul kan? Lepas tu kan macam mana nak cakap saya sendiri. Macam aku sendiri kat rumah. Aku seorang-seorang lah maksudnya. Kau nak cakap kau seorang diri lah. Kau seorang-seorang ataupun kau sendiri. Senang je. Saya sendiri dalam bahasa Arab adalah ana wahid. Kalau kau lelaki, ana wahid. Tapi kalau untuk perempuan, ana wahidah. Ana wahidah. Contoh kau boleh cakap ana wahidah fil bait. Saya seorang diri dekat rumah. Saya seorang-seorang dekat rumah. Ana wahidah fil bait. Okey tu je, senang je. Kau hafal ya. Senang je. Lepas ni kena hafal ya supaya ingatlah untuk next kau nak guna dalam percakapan. Okey.